Video hari ni guys, aku ada barang jackpot nak tunjuk kat korang. Bennett Skygun 7000 PM. Ini setup yang paling sesuai untuk korang main bottom drift guys. Kalau korang nak main bottom drift, nak cari harga yang mampu milik, ini setup yang sesuai. Setup ni dia similar lah kalau korang kata 500 MJ. Ni sama guys, sebab dekat Bennett Skygun 7000 PM ni, dia boleh tukar speed. Sekarang ni speed, korang tengok aku tekan ni power. Speed ni kalau korang kata nak tarik batu korang ke, nak cari ikan cepat ke, ni korang pakai speed. Tapi kalau korang dapat ikan yang besar-besar, korang boleh tukar kepada power. Warna merah ni. So speed dia tu kurang tapi power dia lebih. Jadi dekat sini aku buat set combo untuk korang. Dalam set ni korang akan dapat mesin, rod dan juga bateri guys. Harga dia kalau korang tengok dekat sini, kalau korang beli MJ 500, paling-paling pun nak dekat 5000 guys. Tapi dekat sini harga dia 27 saja, harga boleh nego. Untuk rod pula guys, rod ni rod Yamato Samurai BJ tahun 2026. Honestly memang aku cakap dengan korang, untuk tahun 2026 ramai gila yang suka pakai rod Yamato Samurai BJ ni. Dan banyak kita dah jual. Sebab apa guys, rod Yamato Samurai BJ ni kalau korang pakai memang sangat-sangat selesa. Korang nak bottom, parking pun boleh. Sebab kita dah sediakan aluminium gimbal. Kalau korang kata nak fight pun boleh juga, tak ada masalah. Korang tengok, sebab rod ni ringan. Dan untuk features rod ni, kalau korang tengok, dia punya bending, aku tunjuk contoh dekat video, korang boleh tengok. Bending dia memang sangat cantik. Dia keras pun ada keras, lembut dia pun ada lembut jugalah. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat. Dia tengah-tengah je. Jadi untuk action dia memang, kalau korang pakai memang puas hati lah guys. Untuk dia punya material, blank ni guys, kita menggunakan 5 layer carbon multi-link. 5 layer carbon multi-link ni, dia ada 5 layer carbon. Dan link dia memang cantik lah. Korang boleh tengok dia punya bending macam mana. So untuk cincin dia kita menggunakan Fuji SIC guys. Fuji SIC ni 5 kali ganda lagi mahal daripada Fuji biasa. Dan 5 kali ganda lagi tahan daripada Fuji biasa. Kita bukan guna sebiji saja, kita guna sepanjang-panjang blank ni guys, sampai depan. Dan cincin dia semua 2 kaki. Jadi kalau korang nak compare Bennett Skygun 7000 PM dengan 500 MJ, dia punya features lebih kurang, cumanya hargalah berbeza. Untuk Bennett Skygun ni korang kena tahu, dia adalah made in Korea guys. Made in Korea, barang memang baik. Kalau korang kenal brand Bennett, korang tahulah barang dia macam mana kan. So untuk features dia ada 2 speed. Dan untuk speed dia guys, kalau korang nak tahu, dia punya speed 210 per minit. Memang sangat-sangat laju. Jadi sesiapa yang tengah cari set bottom drift, ini memang paling sesuai dengan korang. Lepas tu kalau kata nak masuk dalam pipe ke, nak letak kat rod holder, tak nak korang punya rod tu cala, nampak ni. Kita bagi siap dengan getah EVA ni. Ada lagi satu, real seat dia belakang panjang guys. Korang nak letak 2 jari pun boleh. Nampak tu. Lepas tu kalau kata korang fight, nak pegang sini pun boleh. Nampak tu. So untuk design rod Yamato Samurai BJ ni, memang design dia memang sangat cantik lah guys. Korang pakai 10 tahun pun masih lagi cantik lagi. Dia punya design tu tak ditelan zaman lah. Alright. So untuk dalam set ni, korang tengok kita bagi siap bateri lagi. Bateri Yamato size 3500, siap adapter, siap dengan kabel. Semua satu set guys. Harga cuma 27 saja, harga boleh nego. Untuk set ni rod baru, bateri baru, adapter baru, mesin saja second hand. Dan mesin ni cuma baru guna 2 kali sahaja. Baru guna 2 kali saja. Korang boleh tengok depan-depan condition dia. Tengok. Cala pun tak ada guys. Memang lawa lagi guys. Sangat-sangat cantik. So guys, harga dia 27 saja, harga boleh nego. Kalau korang rasa macam MJ mahal sangat, korang boleh je ambil Bennett Skygun 7000 PM ni. Condition pun cantik, ada features yang sama macam MJ. Nak main bottom drift, nak main bottom parking, semua boleh, tak ada masalah. So berminat, korang DM guys, harga boleh nego. Kita pun boleh post satu Malaysia. Nak datang kedai, alamat dekat atas. Apa-apa korang DM je. 撞恐龙，撞恐龙。不进啊，我摇他一声还是进了。哪个？我没错。哇，YY 顺顺。Set up on the rod 啊。来，来。